Bulletin Selatan 7 Jun 2015. Kerajaan Johor sedia hulur bantuan mangsa gempa bumi di Sabah. Susulan gempa, 11 lagi mayat ditemui di kawasan Gunung Kinabalu. Kerajaan negeri kaji potensi belia India di Johor. Kaum India di Johor sokong kepimpinan Menteri Besar Johor. Dan akhir sekali, Johor bakal jadi tuan rumah Tamasya Sukma pada tahun 2020. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri Johor melahirkan simpati dan bersedia untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa terjejas akibat bencana gempa bumi di Ranau, Sabah. Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, sebagai sebuah negeri dalam Malaysia, pihaknya akan memperinci bantuan yang akan disalurkan agar ia dilaksanakan secara tersusun. Dengan apa yang telah dilalui dan sebagai sebuah negeri dalam Malaysia yang mendukung kepada persekutuan, bahawa apa yang berlaku di mana-mana tempat dalam Malaysia kita juga terasa kerana mereka sebahagian daripada kita. Begitu juga saya percaya kalau apa-apa berlaku di tempat kita, mereka juga rasa, dan kita Johor bersedia untuk lihat dan timbang bagaimana kita boleh menyumbang kemudian. Ingat, biarlah ini dibuat secara tersusun. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Sukan Muafakat Johor 2015 di Kulai Jaya. Tambah beliau, laporan terperinci mengenai kejadian gempa itu dan keperluannya akan dikendalikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri, Asiah Mat Arif, yang turut membantu mangsa-mangsa ribut di Kluang baru-baru ini. Dalam kejadian pada 7.15 pagi Jumaat, gempa bumi berukuran 5.9 pada skala Richter melanda kawasan Ranau di Sabah, menjadikannya gempa bumi terkuat yang pernah dialami Malaysia setakat ini. Gempa bumi sederhana itu disusuli gegaran kecil dan ia turut dirasai di 4 kawasan lain iaitu Tambunan, Tuaran, Kota Kinabalu dan Kota Belud. Sementara itu, sejumlah 11 mayat ditemui di kawasan Gunung Kinabalu pada Sabtu susulan gempa bumi berkenaan, dan ini menjadikan jumlah mangsa yang terkorban akibat bencana itu adalah 13 orang. Mayat yang ditemui termasuk Malim Gunung Rakyat tempatan Robi Sapinggi, 30 tahun, dan seorang pelajar dari Singapura yang dibawa turun dari kawasan pergunungan itu malam Sabtu. Menurut Ketua Polis Daerah Ranau, DSP Muhammad Farhan Lee Abdullah, identiti mayat lain masih belum dikenal pasti. Katanya, operasi mencari dan menyelamat 6 lagi individu yang masih hilang disambung semula pagi hari ini. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, aktiviti pendakian Gunung Kinabalu ditutup selama 3 minggu. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Aman pula mengumumkan pembatalan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tadau Keamatan 2015 di Ranau hari ini, selain memaklumkan Isnin sebagai hari berkabung untuk memperingati mangsa yang terkorban. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak turut berkongsi kesedihan dengan mereka yang kehilangan anggota keluarga dalam gempa bumi itu. Datuk Seri Najib berkata segala usaha sedang dilakukan untuk menyelamatkan mangsa terlibat. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pula mengarahkan Majlis Keselamatan Negara supaya memperkenalkan sistem amaran awal mengenai gempa bumi termasuk untuk makluman sekolah. Kerajaan negeri Johor akan menjalankan kajian terhadap keperluan, kecenderungan dan potensi belia-belia India di negeri ini dalam tempoh 5 hingga 15 tahun akan datang. Menurut Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, hasil kajian tersebut mampu melonjakkan potensi belia India dalam bersama-sama menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negeri Johor dengan lebih berkesan. Ingin tentukan peranan dan sumbangan belia India yang lebih berkesan dan yang lebih menyeluruh, maka saya berpandangan bahawa memang sesuai untuk kajian khusus kita lakukan bagi tujuan dan maksud ini. Jadi untuk itu, bagi pihak kerajaan negeri, kita menyambut baik saranan untuk dibuat kajian terhadap peranan hala tuju belia India yang terdapat di negeri Johor. Maknanya saya bersetujulah untuk lakukan kajian tersebut.
Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian sempena program Muafakat Belia India Negeri Johor 2015 yang turut dihadiri Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan dan Sumber Manusia Negeri Johor R. Vidyanathan dan Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan Kebudayaan Negeri Datuk Zulkarnain Kamisan. Kerajaan negeri akan melantik pihak perunding yang pakar dalam isu ekonomi dan sosial masyarakat untuk membuat kajian tersebut dan kemudiannya menghasilkan blueprint kepada kerajaan negeri tentang hala tuju belia India di negeri ini. Dalam pada itu, R. Vidyanathan sebagai wakil masyarakat India di negeri ini berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana menerima pandangan pelaksanaan kajian tersebut. Tambah beliau lagi, blueprint tersebut akan membantu kerajaan negeri dalam merancang program-program jangka panjang yang telah dikenal pasti untuk belia-belia India melonjakkan potensi mereka seimbang dengan belia-belia kaum lain di negeri ini. Jadi cadangan saya kepada Yang Berhormat MB telah pun diterima oleh beliau dan beliau juga telah pun bersetuju supaya satu pakar konsultansi dilantik oleh pihak kerajaan dan menerusi kajian tersebut satu blueprint akan dibentangkan dan menerusi blueprint ini kita akan ada satu hala tuju jangka panjang kalau boleh dalam tempoh 15 tahun yang akan datang dan menerusi blueprint ini kita akan lihat dari segi kajian di mana saya harap kajian ini akan turun ke peringkat akar umbi mengambil input daripada belia-belia. Masyarakat kaum India di negeri Johor menzahirkan sokongan padu terhadap kepimpinan Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin dalam meneraju pembangunan negeri. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan dan Sumber Manusia Negeri Johor, R. Vidyanathan, hubungan akrab dan sifat mesra beliau bersama masyarakat India telah membuktikan kewibawaannya dalam memimpin negeri Johor. Memang cukup akrab kalau kita lihat di kawasan beliau juga mempunyai pengundi India yang begitu ramai. Jadi ini sebenarnya memudahkan kita untuk menyampai saya sebagai exco. Setiap kali saya bangkitkan isu masyarakat India begitu mudah sekali kerana beliau sudah faham. Beliau sudah faham dan beliau juga tahu dah ada pengalaman dan juga pengetahuan yang mendalam mengenai isu-isu dan juga masalah-masalah masyarakat India. Jadi saya rasa dengan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat seperti Datuk Khalid ini dan juga dengan kepimpinan yang cukup berwibawa, beliau adalah sebenarnya MP untuk semua. Jadi selaras dengan moto kita Khalid untuk semua. Jadi Yang Berhormat Menteri Besar ni ialah Menteri Besar kepada semua kaum. Beliau berkata demikian sewaktu menghadiri majlis perasmian program Muafakat Belia India Negeri Johor 2015 yang diadakan di Stadium Perbandaran Pasir Gudang MPPG. Lebih 4,000 belia India menghadiri program anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Johor yang bertujuan melahirkan sokongan kepada kepimpinan Datuk Muhammad Khalid Nordin. Pelbagai aktiviti dijalankan sempena program yang julung kali diadakan itu, antaranya persembahan artis tempatan, acara pentas serta kebudayaan, derma darah, auto show dan pameran dari agensi-agensi kerajaan dan swasta. Antara tujuan lain karnival tersebut diadakan adalah memperkasa generasi belia India supaya melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti positif yang membantu meningkatkan potensi mereka. Dalam pada itu, menurut Ketua Pemuda MIC Negeri, S. Deva, belia-belia di negeri ini sentiasa menantikan penganjuran program-program seperti ini untuk memberi mereka ruang dalam melibatkan diri. Sambutan event pada hari ini adalah sungguh menggalakkan, memandangkan event ini pertama kali dianjurkan di peringkat negeri. Lihat bagaimana semangat masyarakat India dalam pembangunan ekonomi Johor sekarang ini. Masyarakat India sebenarnya menunggu detik-detik sebegini dan mereka memerlukan program-program yang kerak sebegini untuk melibatkan semua belia-belia India di peringkat negeri dalam struktur dan persepsi muafakat Johor belia India. Menyedari akan peningkatan kos sara hidup masa kini, Yayasan Pasir Gudang mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan Smart Food Program yang bertujuan memberi bantuan sara diri kepada golongan kurang berkemampuan. Menurut ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Pasir Gudang, Nur Azdin Ambrus, bagi fasa pertama program tersebut, seramai 100 orang dari pelbagai latar belakang dan bangsa telah dipilih untuk menerima bantuan sebanyak RM80 sebulan yang dikreditkan ke kad pengenalan mereka. Mereka penerima yang telah dipilih setelah kita beri taklimat mereka kepada mereka minggu lepas, yang mana mereka hanya perlu membawa MyCard sahaja. Membawa MyCard saja ke pasar raya yang terpilih ini untuk mereka beli barangan keperluan harian mereka. Minyak, tepung, gula, garam, susu, dan kita masukkan jugalah lampin untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Kerana bagi pihak yayasan merasakan bahawa barang-barang ini pun juga memang dah menjadi sebahagian daripada barang keperluan.
Beliau berkata kepada wartawan selepas menghadiri majlis pelancaran program tersebut yang disempurnakan Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin. Terdapat beberapa kriteria pemilihan bagi penerima, antaranya ialah penerima mestilah warga negara Malaysia, menetap di bawah kawasan Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG dan berpendapatan RM350 ke bawah. Program tersebut memperuntukkan kos operasi sebanyak RM56,000 dan akan dilaksanakan bermula bulan ini sehingga Disember nanti, melibatkan kerjasama dengan beberapa buah pasaraya seperti Redmart, UO Superstore serta EconSafe. Pemilihan Parlimen selain daripada kriteria yang kita telah maksudkan tadi, iaitu basic warga negara, of course, adalah merupakan mereka yang menetap dalam kawasan pentadbiran MPPG dan juga mereka yang mempunyai pendapatan kurang daripada 350 per kapita. Golongan sasar lah, below 40% yang kita tutup. Ada juga mereka yang kurang upaya, yang sakit kronik, yang memang yang juga dapat tu. Kita juga berhubung baik dengan penduduk dan juga pemimpin masyarakat lah untuk dapatkan maklum balas ataupun untuk memberi kita input ataupun maklumat kepada siapa yang sesuai ataupun layak untuk menerima bantuan. Selain bantuan sara diri, para penerima turut diberi bantuan dalam mempelajari kemahiran pengurusan kewangan yang akan membolehkan mereka merancang pengurusan kewangan mereka seharian. Dalam pada itu, menurut salah seorang penerima, Nurihah Awang, 70 tahun, bantuan tersebut sedikit sebanyak membantu meringankan beban yang ditanggung keluarganya setelah suami beliau mengalami masalah kesihatan dan tidak dapat bekerja. Syukur Alhamdulillah. Kurang-kurangnya belanja bulanan tu orang kata tak risaulah, dah ada. Rumah ada beras, ada telur, ada dah cukup dah. Ada ikan bilik sikit bawang cukup dah. Sementara itu, K. Arichandran, 42 tahun, turut bersyukur kerana terpilih menjadi salah seorang penerima. Katanya, kecacatan kekal yang dialami sejak tahun lalu akibat kemalangan jalan raya telah membataskan usahanya mencari pekerjaan bagi menanggung keluarga, terutamanya 2 orang anak yang masih bersekolah. Saya rasa saya punya beban ada kurang lah. Sebab saya tak ada kerja sekarang. Sudah aksiden, sudah 11 bulan. Jadi bantuan macam ini saya minta baguslah. Seterusnya untuk laporan sukan, kita bersama Radin Azwan dalam Arena Selatan. Penggunaan baja Rio Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Rio Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor, 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Negeri Johor bakal menjadi tuan rumah pada Tamasya Dwi Tahunan Sukan Malaysia Sukma pada tahun 2020. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, dalam tempoh 5 tahun dari sekarang, segala perancangan yang rapi akan dilakukan merangkumi infrastruktur serta kemudahan-kemudahan sukan yang lengkap bagi menjadikan Johor tuan rumah yang terbaik. Masa yang begitu panjang, ia membolehkan kita untuk membuat perancangan yang rapi, menyediakan kemudahan-kemudahan sukan yang sudah tentulah berstandard. Jadi kita ada 5 tahun, itu satu masa yang membolehkan kita merancang dan menyusun secara rapi dan sempurna. Dan kita akan berusaha untuk tentukan sukan Sukma bila diadakan di Johor, sukan yang terbaik, menyeronokkan dan membawa kegembiraan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Sukan Muafakat Johor 2015 di Indahpura Sport City, Kulai Jaya. Hadir sama pengurusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor, Datuk Zulkarnain Kamisan dan pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat Negeri Asiah Mat Arif. Sementara itu, menurut Datuk Zulkarnain, penganjuran Sukan Muafakat Johor 2015 di Indah-Pura Sport City Kuala Jaya yang dahulunya dikenali sebagai Sukan Jawatankuasa Penyelaras Mukim-Mukim JPMM bermatlamat menyatupadukan semua kaum di negeri ini bagi membentuk sebuah masyarakat yang cergas, gemilang dan aktif. Dan ahli-ahli yang berhormat, saya sedar melalui sukan kita boleh membina perpaduan. Saya juga sedar melalui sukan kita boleh membina kekuatan. Saya juga sedar melalui sukan kita boleh untuk mencapai kejayaan. Atas nama sukan dan juga menyedari hasrat yang amat berhormat Datuk, saya bersama Majlis Sukan Negeri Johor akan berusaha untuk menggerakkan setiap perjalanan yang dianjurkan dan penyertaan perlunya melibatkan saudara-saudari bermula dari peringkat akaubi. Acara anjuran kerajaan negeri melalui Majlis Sukan Negeri Johor itu turut mendapat kerjasama daripada Majlis Sukan Daerah-Daerah. Pengarah Majlis Sukan Negeri Johor Muhammad Razi Muhammad Amin berkata, peruntukan keseluruhan acara sukan itu bernilai RM800,000 bagi meliputi peruntukan setiap DUN menjayakan acara sukan tahunan tersebut di negeri ini. Peruntukan keseluruhan untuk ini adalah hampir lebih kurang dalam RM800,000 dan setiap DUN kita berikan sikit peruntukan dan begitu juga kepada sukan-sukan lain. Yang mana sukan ini kita anjurkan seramai 2,016 atlet dan pegawai dari 56 DUN bertanding pada acara sukan 2 hari itu melibatkan sukan bola keranjang, futsal, sepak takraw, bola jaring, kabadi dan larian muafakat Johor. Dengan pengisian pelbagai aktiviti sukan secara langsung, ia dapat mencungkil bakat-bakat anak muda Johor untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi saya pandangan ni memang baik untuk nilai atlet yang first kita tengok yang baru nak naik sekarang ni kan. Bagi diorang game ni salah satu cara untuk diorang naikkan diri diorang. First kalau kita tengok banyak game-game state yang diorang tak boleh main, tapi bila adanya game Muafakat Johor ni, jadi baru kita nampak ramai yang pemain-pemain daripada peringkat bawah sampai peringkat atas dia keluar. Dari situ baru kita boleh cari pemain-pemain untuk ke peringkat lebih tinggi lah. Gandingan penerjun harapan Malaysia Ozilian dan Yi Wei berjaya meraih pingat emas ketiga untuk Kem Negara dalam acara terjun 10 meter seirama lelaki yang berlangsung semalam. Gandingan emas tersebut mengutip 404.37 mata, mengatasi gandingan dari Indonesia dan Thailand yang meraih perak dan gangsa. Kejayaan tersebut diraih sejurus seorang lagi atlet terjun wanita negara, Cheong Jun Hong meraih emas kedua negara dalam acara terjun 3 meter papan anjal wanita yang turut menyaksikan Kem Malaysia meraih pingat perak menerusi Eng Yan Yi. Sehingga pagi tadi, Kem Malaysia berjaya meraih 3 pingat emas, 8 perak, 11 gangsa yang menyaksikan Malaysia berada di kedudukan kelima keseluruhan catatan kutipan pingat. Manakala Singapura kekal sebagai pendahulu dengan kutipan 17 pingat emas, 11 perak dan 18 gangsa. Sekian paparan berita untuk hari ini. Terus mengikuti perkembangan berita kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.